Okay. Selamat tengah hari. Jom kita pergi beli pucuk ubi daripada Aceh. Sebab hari ni aku ada meeting, aku nak pergi ke Kelanggit. Ke Kelanggit meeting. Pukul 3.30 meeting. Tapi apa pun, kalau lepas main Zohor, makan-makan kita gerak ke Kelanggit. Stay tune gang, kita pergi beli pucuk ubi. Gang, dah sampai dah. Jom kita. Alright gang, kita nak pergi ke Kelanggit, Melawati. So lepas beli barang tadi, makan sekejap. So ni on the way. Aku meeting pukul 3.30 kan. Rasanya Mawi pun ada sana. Nanti kita tengok siapa ada sana. Tak silap aku, Mawi pun ada. Kita jumpa Mawi hari ni kan. Mawi World. So jalan pun cantik, tak jam. Mungkin lepas meeting dekat Melawati ni, aku mungkin pergi ke Plaza Ramas. Lama gila aku tak singgah ke Car Wash Uncle tu. Nanti kita jenguk-jenguk lah dia kejap. Alang-alang kalau aku nak balik pun jam. So kita tengok siapa ada kat sana. Okay, stay tune gang. Mantap. Jam. Dia tak jam lah, tapi sibuk. So far pukul 3.30 aku sampai kat sana. Okay, selesai meeting. Kita bersama sahabat-sahabat kita. Aku dekat FDM kejap. So lepas ni kita pergi ke Hatamas gang. Sebab kau nak balik jam. Poster kau pun drink kan. Lama ni. Nafik. Gang, selesai. Kita nak balik dah. Pun nak menghadap jam. Aduh. Poster jahat-jahat ni. Poster lama-lama ni kan. Alright gang, jom kita pergi ke Plaza Damas. Let's go. Oi, jam gang. Petang jam standard lah. Pukul 6.11 minit ni. Kalau balik rumah ni memang mandi aku. Memang tak sampai punya. Alright gang. Oi, jam dia lain macam gang. Aku kat Duke ni, tak jauh lah nak sampai Hatamas. Lagi 7.5 km. Tapi dia punya jam Padu. Okay gang, bila jalan jam, kereta depan aku dia fire warna hitam. So baru aku tahu perasan yang lampu dia running light aku ni, dia dah kuning sebelah. Dia macam, kalau kita nampak macam tak nyala lah, tapi dia kuning. So ni adalah common issue gang. Itu hari aku tengok member-member je kena. So sekarang aku dah kena. So dia kuning. Sekejap aku tunjuk bila reflect kereta depan, kau akan perasan lah. Okay, kejap. So dia nak repair dia senang. Cuma nak membuka bumper, nak keluarkan lampu tu satu kerja. Sebab dia tepi je lampu tu keluarkan. Dia memang ada slot tepi tu untuk nak sebab dia punya tiup tu, dia dah terbakar sikit sebab panas LED tu kan. Ataupun nak hantar kedai, dia upah kedai lah. Tapi nampak gayanya memang kena hantar kedai lah, senang cerita. Alamak, kereta dah gerak lah. Tak apa-apa, jadi aku tunjuk kat korang. Kereta Wi-Fi tu dah potah masuk kanan. Aku nak masuk kiri. Okay, jadi aku tunjuk kat korang. Style syok kereta ni. Memang bergaya habis. Padu. Lawa. Terbaik lah. Dah sampai dah. Sekejap, tengok lampu aku. Okay, sekejap. Tutup lampu kecil dulu. Okay lah. Tengok daylight. Yang ni kuning, nampak? Yang ni kuning ada sebab dia. Nanti aku cerita kenapa dia kuning. Nampak tu? Kuning sebelah. Ini common issue Audi gang, RS3. Dah banyak dah orang kena.
Nanti kita cerita kenapa. Sampai kita tengok apa dia buat Orang tua ni macam-macam dia. Apa lagi tu? Apa lagi? Dia godek-godek. Oh, handmade handmade. Sendiri spray, sendiri kikis, sendiri polish. Retag mah. Stiker mah, kalau stiker tak boleh enjin ni. Ni kasih spray kan, kasih gosok-gosok balik, kasih cun. Ini apa kereta ni? Kereta mana? Tu ah. Ha? Sendiri gosok. You beli ni emblem saja, baru punya tampal saja. Ini boleh buka mah. Oh, tak boleh dia gam. Dia gam ni boleh buka tampal baru punya. Type R. Itu stiker kan. Ni macam ni juga, emblem tinggi macam ni, dia ada jual kat Shopee mah. Daripada you kikis ni, buka spray balik, kasih emblem baru Type R. IVTech pun ada jual. Ini uncle sudah lama tak nak jumpa kan. So korang datang kat Wash Plaza Damas, singgah-singgah Uncle Lee kat Wash. Mantap. Ini you tengok baru berapa ringgit. RM11, RM14. Tak payah pakai pisau kikis. Oi, sudah siap Mau kalau apa? Merah. Mau kalau apa? Semua ada. Sama. Sudah siap. Okey. Kau tak semua beli mah tadi. Senang je buka tadi kan. Tak betik ke? Cun. Okey geng, lampu tu kuning sebab kalau kau tengok gambar ni, dekat dalam lampu tu dia ada LED tau. LED, lepas tu tube tu dia rapat sangat dengan LED. Lepas tu dia lama-lama dengan cuaca Malaysia sangat panas ni, dia jadikan ujung tu macam burn, terbakar, jadi hitam. Itu yang kau nampak kuning tu adalah kesan daripada pantulan kebakaran yang berlaku di dalam lampu tu, LED tu, yang dia panas. So kita nak kena buka, kita nak kena potong sikit. Buka pun tak susah sebenarnya, dia dah ada slot dia. Lepas tu buka je, kau potong ataupun kikis buang yang terbakar tu. Jarakkan sikit supaya dia tak terbakar lagi. So itu je punca. Yang ni common issue yang berlaku pada Audi RS3 lah. Mungkin model-model lain yang ada spesies LED light, yang daylight sama macam ni, akan mengalami nasib yang sama, akan kuning. Dia bukan rosak, dia bukan tak hidup, bukan terbakar. Dia punca dekat ujung tu je ada dot-dot kebakaran. Itu pantulan dia tu menjadikan lampu tu jadi kuning disebabkan terbakar tu. Dia burn. So kerjanya nak kena buka lampu, nak kena datang kedai ataupun buka lampu, nak kena buat sendirilah. Kalau tu kau rajin, kita buat sendiri. Kalau malas, kita datang kedai lepas ni. Alright, memang common issue. Ramai yang kena. Bukan kata Malaysia, kat overseas pun banyak, walaupun negara sejuk pun tetap ramai yang kena. Ni common issue. Alright. So itulah puncanya. Sangat simple. Tapi dia bukan terbakar, bukan lampu tak nyala, tapi dia memang pantulan daripada kesan kebakaran yang berlaku di tiub yang nyalakan daylight tu. Itu punca dia. Geng, ada sebuah Toyota Hilux nak jual. Okay, tahun 2019. Urgent nak jual geng So jom aku tunjuk full spec Hilux tahun 2019. Jom kita tengok. Tapi siapa-siapa mencari Hilux, memang ni 2.8 Hilux 2019 geng. Full spec. Let's go, kita tengok. Ni dia. Color dia macam brown-brown, nak ke hitam-hitam, nak ke brown-brown pun ada. Rim dia bagi rim ni lah. Rim aku pun tak tahu sangat rim apa dia. Tayar dia Toyo tayar. Open Country RT. Rim cantik kan? Rim pun dah cantik. So inilah body kit dia. Kalau kau tengok atas ni ada cargo punya rail. So ini pun dia dah pasang. Memang ni boleh buka tutup lah. So ni rem belakang dia. So memang owner nak jual urgent. Kalau siapa-siapa nak boleh roger. Nombor aku letak dekat description. Tahun 2019 VBS 9888. Nombor cantik. Warna dia nak kata brown tak brown, nak kata hitam tak hitam, memang cantik lah. Kalau siapa-siapa mencari Hilux, Toyota Hilux. So kita tengok dalam dia. Ni model
Apa ni? L edition. Aku pun tak reti sangat 4x4 ni, tapi banyak aksesori lah. Aksesori semua dah. Oi, dalam dia macam baru lagi, geng. 2019. Mileage dia 92,511. Push start button. Memang tak jejas lah. Dalam macam baru. Steering multifunction. Seat pun macam baru. Seat macam baru. Okay, macam baru, geng. Dalam semua macam baru. Kapet dia. Kita buka pintu dulu. Oh, ada biskut raya, geng. Tapi kereta memang cantik lah. Mileage pun bawah 100. Consider okey lah. Mileage bawah 100. Consider okey. Nanti harga sembang dengan owner. Aku letak nombor dekat description. Mileage bawah 100. 90 lebih tadi. 92 berapa tadi. Dah nampak mileage. Buka enjin, Am. Kita tengok enjin dia. Kita tengok enjin dia, geng. 92 kan. Ni semua standard semua ni kan. Toyota original semua, player original. Ada dashcam. Dashcam pun Toyota juga. Dashcam ori. Dashcam semua Toyota. Kita tengok enjin dia. Lampu baru lagi, kan. Kita tengok enjin dia. Kita bagi 2.8 yang ni 2.8 Hilux. Enjin nanti kalau kau nak beli dia cuci lah. Uncle kasih settle lah, Uncle. Enjin kasih kilat ni memang. So enjin tune. Tak ada masalah. Kereta tak ada masalah, kan. Memang owner nak jual sebab dia tak naik pun. Dia memang nak siapa-siapa nak let go, jalan je. Daylight, ada daylight semua ni. Ni model 2019. Memang tak ada masalah. Memang tak ada leaking, tak ada apa. Tayar baru tukar. Dia kata tayar baru tukar. Ini body nasi Uncle kasih wax je. Kasih settle wax. Janji kau nak beli je. Tayar baru je. Aku tukar baru ni. Bila aku tukar? Baru lagi lah. Kereta parking je ni. Tak naik sangat. Semua dah ada. Ini pun nak pasang dah berapa, kan? Nak pasang dia punya rear cargo atas ni. Nak pasang semua ni. Aksesori ni dah berapa dah duit habis. Yang ni kau beli naik je. Ni ada Revo punya aksesori semua ni. Ke apa? Ke original? Aku ni aksesori kot. Mantap. Tengok bawah dia. Ada spare kat bawah tu. So memang elok sangat lah. Siapa-siapa mencari Hilux. Tahun baru 2019. Consider baru lah. Seat pun elektronik semua, kan. Power mood. Aircon sejuk. Itu meter dia 92,000 bawah 100 2019. Okey lah. Boleh sangat. Push start button tu yang penting. Push start button tu yang jahat, kan. Alright. Set dashcam apa semua. Kalau korang nak Toyota Hilux kat belakang aku ni, nombor aku letak dekat description. Memang owner nak jual. Kasih jalan lah, kasih jadi. Orang kata kasih jadi je. Boleh roger, gang. Alright. Korang pandai-pandai lah nego. Cun tak cun, nego sampai jadi, gang. Alright. 2019.